Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk register internet banking Maybank to You secara online. Jadi bagi sesiapa yang pertama kali buka akaun Maybank to You, anda boleh ikuti step cara untuk register online bagi akaun Maybank to You anda dengan mengikuti step dalam video ini. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu ke website Maybank to You. So, anda buka Google di telefon anda dan kemudian di sini anda type je Maybank to You dan akan keluar hasil carian ini. So, anda klik je pada Maybank to You ini dan kemudian akan keluar paparan halaman utama website Maybank to You ini. So, untuk anda register Maybank to You anda untuk kali yang pertama senang saja. Anda klik je pada 3 garis di bahagian atas ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So, anda klik je pada bahagian Register Now ini untuk anda mulakan pendaftaran online Maybank to You anda. Lepas tu akan keluar paparan Join Us and Become a Maybank to You user. So, di bahagian bawah ni anda perlu masukkan maklumat kad debit atau kad ATM yang anda dapat daripada kaunter Maybank selepas anda buka akaun Maybank anda. So, anda perlu masukkan 16 digit nombor kad debit Maybank anda di sini dan ini adalah contoh kad ATM ataupun kad debit Maybank dan anda boleh tengok di bahagian hadapan kad debit Maybank anda untuk dapatkan 16 digit nombor itu. Lepas tu anda perlu masukkan nombor PIN bagi kad debit ataupun kad ATM Maybank anda di bahagian PIN ini. Okey. Lepas tu anda tik pada kotak kecil ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat pendaftaran Maybank to You online ini sahaja. Lepas tu anda klik je pada continue ini dan kemudian akan keluar paparan ini dan dekat bahagian bawah ni Maybank ada bagi tahu yang one time password ataupun nombor OTP akan dihantar ke nombor telefon anda. So, sila pastikan nombor yang dipaparkan di sini adalah nombor telefon anda yang anda daftar dengan Maybank. Dan ini adalah nombor TAC yang anda akan terima melalui SMS daripada Maybank. So, anda perlu masukkan nombor TAC tersebut di bahagian ini. Okey. Lepas tu anda scroll ke bawah sikit dan kemudian di bahagian ini anda diminta untuk ciptakan username bagi Maybank to You anda. Username ini anda perlu ingat ya. Penting username ni sebab setiap kali anda nak login masuk online Maybank to You anda perlu masukkan username ini. Anda boleh tulis apa-apa je username bagi Maybank to You anda. Okey, seterusnya anda perlu ciptakan password bagi internet banking Maybank to You anda di bahagian ini. Dan perlu diingatkan di bahagian bawah ni, Maybank ada bagi tahu syarat-syarat password Maybank to You anda, di mana password Maybank to You anda mestilah terdiri daripada 8 sehingga 12 askara yang mengandungi gabungan sekurang-kurangnya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, nombor dan juga simbol. Okey, so anda boleh cipta apa-apa password sahaja. Janji anda kena ikut syarat password yang telah ditetapkan oleh Maybank ini. Lepas dah siap ciptakan password anda perlu salin semula password yang anda ciptakan tadi di bahagian ini bagi tujuan pengesahan. Untuk bahagian promo code ini, anda boleh tinggalkan kosong je jika anda tiada promo code ini. Lepas dah masukkan semua maklumat yang diminta, anda klik je pada bahagian confirm ini dan kemudian akan keluar paparan Let's Personalize Your Maybank to You. Dan di bahagian bawah ni anda akan nampak nama anda akan dipaparkan di sini. Dan di bahagian bawah ni dia suruh upload apa-apa gambar untuk jadikan profile image untuk online Maybank to You anda. Anda klik je pada bahagian upload now ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di bahagian bawah ni anda boleh pilih mana-mana gambar di sini untuk dijadikan profile image untuk Maybank to You anda. Lepas tu anda klik je pada next ini. Lepas tu akan keluar paparan theme image ini. So, di sini anda boleh pilih mana-mana tema bagi Maybank to You anda sahaja. Lepas tu anda klik je pada next ini dan kemudian akan keluar paparan almost there ini. So, anda scroll ke bawah sikit dan di bahagian ini anda boleh tulis apa-apa sahaja untuk dijadikan security phrase untuk Maybank to You anda.
Security phrase ni pun penting juga sebab anda perlu ingat apa security phrase yang anda tulis. Okey, anda boleh tulis je apa-apa yang dekat sini. Seterusnya, di bahagian bawah ini juga anda perlu pilih 3 soalan keselamatan bagi Maybank to You anda. Anda klik je pada bahagian soalan ni dan anda boleh pilih mana-mana soalan yang anda suka. Lepas tu, anda perlu ciptakan jawapan bagi soalan yang anda pilih tadi tu. Okey, lepas dah siap semuanya, anda scroll ke bawah sikit dan anda klik je pada bahagian submit. Dan kemudian akan keluar paparan awesome, you have completed your registration. Bermaksud anda dah pun berjaya daftar online banking bagi Maybank to You anda. Dan di bahagian bawah ni, anda akan nampak security phrase yang anda ciptakan tadi di bahagian bawah ni. Dan anda akan nampak gambar profil yang anda pilih tadi dekat bahagian atas ni. Okey, anda perlu ingat kedua-dua yang ini. So, anda klik je pada done ini. Dan kemudian akan keluar paparan website utama Maybank to You ini kan. So, di bahagian ini anda boleh terus login masuk ke internet banking Maybank to You anda. So, jom kita cuba login masuk. Okey, anda masukkan username yang anda ciptakan tadi dekat bahagian my username ini. Lepas tu anda klik je pada login ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di bahagian ini sila pastikan gambar profil dan juga security phrase yang dipaparkan di sini adalah milik Maybank to You anda yang anda ciptakan tadi. Jika gambar dan security phrase yang dipaparkan di sini dah betul, anda klik je pada bahagian yes ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So, di sini anda perlu masukkan password Maybank to You yang anda ciptakan tadi di bahagian ini. Lepas tu anda klik pada login ini dan kemudian akan keluar paparan ini. Bermaksud anda dah pun berjaya login masuk ke internet banking Maybank to You anda. So, di bahagian bawah ni anda akan nampak maklumat saving account anda dan juga baki dalam account anda. So, senangkan caranya. Okey, lepas anda dah berjaya daftar ataupun register Maybank to You anda boleh terus download aplikasi MAE Maybank to You yang ini ya, untuk anda menikmati lebih banyak lagi kemudahan yang ditawarkan oleh Maybank. So, anda boleh tengok video kami yang sebelum ini, cara untuk install dan daftar MAE Maybank to You. Okey, so senangkan caranya. Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.